Okey, Zahira keluar jalan lah. Sikat rambut dia. Oh, tudung baru. Cantik. Nanti nak pergi mana? Mama. Mama. Sini. Oh. Siapa ikat rambut adik? Kakak. Zahira tudung baru. Cakap Zahira nak pergi mana Zahira? Nak pergi kenduri. Sini. Cepat, macam mana ikat rambut? Fia. Macam mana ikat rambut Fia? Pandai lah adik. Kena pakai getah apa? Semacam rainbow. Pakai tudung tak? Tak. Tak payah Tak nak. tudung. Dia nak pergi jalan mana ni? Nak pergi jalan mana ni Afia? Kahwin. Kahwin. Zahira tengah pakai cantik. Pakai rambut apa? Dia diam. Dia baju. Siapa jahit? Ibu. Ya, bukan Atik. Hari ni Zahira tengok dia punya OOTD. Rambut Afia dah panjang dah. Dah besar dah. Dah nak sampai peha dah rambut dia. Sampai peha. Dah panjang sangat. Mana tarik dia yang belakang? Tengok. Wih. Getah purple tak ada, Fia. Getah pink je ada. Tapi ada. Dah. Sekejap, tunggu. Pusing betulkan baju. Tunggu pakai ni. Apa? Sunscreen baby. Apa tu? Sunscreen baby Tak punya. payah. Baby. Tak payah. Dia kulit tu kulit baby. Dah cantik. Nanti Kids mana? nanti burn muka dia. Tak ada benar. Burn. Tak nak sudah. Biar hitam muka dia. Kalau dah cantik awal dah cantik dah. Nak pakai. Kalau nak cantik awal cium aja. Tak ada pun clip. Sini. Pakai bedak je. Afia, pakai bedak kakak tu. Kau bedak Afia. Aman. Sikit je. Jadi kids. Motor layar awak tak nak bawa Afia. Nak. Macam mana pakai dia ni? Apa ni Baru letak sunscreen? burn. Banyaknya Zahira pakai. Sikit lah ni. Banyak tu. Rosak muka dia. Dia muka kulit baby. Hingus. Bawa tisu basah adik. Ambil botol tu dulu. Letak kat atas muka je. Jangan gerak-gerak. Okey. Duduk diam. Dia pakai apa Zahira? Sunscreen. Zahira pakai sunscreen apa? Tak pakai sunscreen nanti bercapuk makeup. Habis tu kenapa Afia pakai kan? Dia tak pakai makeup. Baru dah tak bermuka dia. Ya, dia bukan. Oh. Jadi kids. Mana awak baby? Tak. Sini. Afia besar. Sini. Afia besar. Awak kecil, awak kata awak besar. Yang ni tak wangi lah, Fia. Anak aku lagi best. Oh. Dah. Cepat. Habis dah semua. Dah.